Okey, dalam video ni, saya nak jawab satu soalan besar yang hampir semua orang pernah alami. Okey? Kenapa kita guna resipi yang sama, bahan yang sama, timbang pun ikut gram, tapi kan, hasil roti dia tetap tak konsisten. Hari ni lembut, esok keras. Lusa, dia jadi lain pula. Perasan tak? Jawapan dia mudah je. Tapi ramai orang tak sedar benda ni. Sebab resipi bukan faktor utama tau. Dia resipi hanya panduan. Yang tentukan hasil sebenar dia adalah apa yang berlaku dalam dough sepanjang proses tu. Faham tak? So, saya ringkaskan kepada 3 benda utama. Okey, faktor pertama, dia daripada tepung. Okey, ini yang orang selalu pandang ringan tau. Walaupun nama tepung sama, contoh je kan, tepung roti, kandungan protein dia tak semestinya sama. Protein ni lah yang membina gluten. Gluten ni lah yang pegang gas. Faham tak? Dan dia yang tentukan struktur roti tu. Kalau protein rendah, dough cepat rasa lembik. Tapi roti tu senang runtuh dan dia ni cepat kering. Okey, kalau protein tinggi, tapi air tak cukup pula, hasil dia dough akan jadi keras. Roti tu akan jadi padat pula. Inilah sebab kenapa tukar jenama tepung saja boleh ubah hasil roti. Faham tak? Okey, faktor kedua adalah air. Ini yang paling orang buat salah. Ramai orang fikir resipi kata 600 ml air. Jadi dia letak 600 ml. Masalahnya, setiap tepung serap air berbeza. Faham tak? Cuaca pun main peranan juga. Okey, cara kita uli pun main kesan. Kalau air terlalu sikit, dough keras awal. Faham tak? So, gluten dia susah nak develop. Roti dia cepat kering. Kalau air cukup dan betul, dough lebih elastik. Keram atas dia tu lembut. Dan roti tahan lebih lama. Sebab tu nanti, kalau kita belajar tentang hydration level, bukan sekadar ikut number. Dia adalah resipi. Okey? Faktor ketiga, teknik dan masa. Ini pun orang selalu rush juga. Ini paling biasa berlaku lah. Uli belum cukup, dough dah di-proofkan. Proofing belum ready, dah masuk dalam oven. Atau sebaliknya, terlebih proof sampai dough tu flat, jatuh. Semua ni bagi kesan terus kepada struktur dan tekstur roti tu. Faham tak? So, roti lembut dia perlukan masa, bukan speed. So, perfect time. Okay? Kesimpulan penting lah. Jadi, bila roti keras, jangan terlalu salahkan oven, resipi dan yeast. Tanya dulu 3 soalan ni, adakah tepung kita sesuai? Adakah air kita cukup untuk tepung tu, which mean hydration level? Adakah dough kita beri masa yang cukup betul-betul ngam-ngam untuk develop? Kalau 3 ni tak seimbang, hasil tetap tak konsisten walaupun resipi sama. Okey? Okey, dalam video seterusnya, saya nak ajar korang cara kita kenal dough kita dengan betul. Bukan melalui teori je, tapi melalui sentuhan dan rasa. Faham tak? Sebab tu, bila tangan korang dah kenal dough, resipi dah jadi nombor 2. Okey? Jumpa saya dalam resipi nombor 2. Jom kita kenal dough kita yang betul. Alright?